habak kampung hampa jangan asal lekeh. Jadi orang Kedah. 100% beras Malaysia datang daripada tanah kita. Untuk hasilkan beras, kita simpan 343,000 hektar hutan untuk menadah air. Daripada kawasan tadahan itu, kita alirkan ke sungai-sungai dan sawah padi. Dan kita ada 170 kilo aliran sungai untuk mengairi kawasan pertanian dan memberi rakyat kita minum. Semua tu ada di negeri kita. Kalau kita tak buat benar, kalau kita tak simpan hutan dan kita tak simpan kawasan sawah padi dah, negara kita kena import 43%, dekat setengah keperluan beras Malaysia kena diimport. Kos menghasilkan 1 tan padi di Malaysia, di tempat kita, 1,600 sehingga 2,000 ringgit setan. Tapi kalau diimport, lebih pada 3,000 ringgit setan. Maka aliran duit negara kita akan keluar ke negeri lain, khususnya negeri-negeri, negara-negara yang menjual beras. Vietnam, Thailand, Kemboja, Pakistan, Filipina, Indonesia. Duit kita akan pergi sana beli beras. Oleh kerana kita telah berkorban begitu banyak kawasan hutan, aliran air dan sawah padi, maka negara kita begitu aman menikmati beras yang ditanam dari negeri kita. Adik-adik sekalian, kena ulang cakap ni supaya mereka ada kesedaran untuk melihat kita ada kepentingannya, telah beri sumbangan yang besar kepada negara. Maka kita anak-anak Kedah, walaupun kita miskin, kita susah, kita tak kaya macam negeri-negeri di Lembah Kelang, kita tidak dipandang hebat, tapi kita telah menghidupkan sebagian besar fungsi kerajaan menyediakan makanan untuk rakyat. Kitalah orang itu, Kedah Darul Aman.